ni semua ni, minyak 5 liter, ayam 3 ekor, daging 4 kilo, cili kering, bawang merah, serai 3 ikat, daun kunyit, lengkuas, kunyit, cili padi, kicap manis adabi, sos tomato adabi. Sali, lepas ni tolong mak basuh kuah ni. Suka hidup bandar? Sini, aku tenyim ke seorang-seorang. Sali, tolong abang betul dalam kau, Mah. Boleh, Suka kau saya senyum. Tahu ni, kau makan biskut kosong je. Tunggulah kau balik. Aku gaul kau macam duduk ni. Esok Alung sampai awal pagi ya, Mak. Ya, Alung. Kita orang pun sama. Rindu, Mak. Tak sabar jumpa. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Mak, adik mana adik? Adik ada ni sebelah mak. Nah, adik. Alung angah nak cakap. Nampak penat je muka tu. Ke buat-buat penat? Ha, penat puasa ke penat jalan-jalan dekat bazar? Dah nak azan dah. Selamat berbuka. Makan tu jangan sampai tercekik pula. Semua kerja aku kena buat kan? Esok aku nak diorang buat semua kerja ni. Siaplah korang lepas ni. Sebelum raya, Sali nak semua tunaikan tanggungjawab masing-masing. Alung, tolong beli ais. Angah pula cari playlist lagu raya best-best. Kak Cik potong bawang. Jangan sampai menangis pula. Angah cuci kapet. Alung tolong buang sampah dekat belakang. Lepas tu, Handphone baru. Alung tahu selama ni Sali banyak bantu Mak dengan Abah. Minta maaf lah kita orang tak dapat bantu Sali. Alung nak Sali tahu yang Alung, Angah, Kak Cik yang kita orang sangat menghargai segala usaha Sali selama ni. ya Allah, terima kasih Alung. Ni baju baru Dan kasut baru. Inilah kisah seorang si bongsu. Sali, biar mak je lah yang buatkan semua yang Sali tuliskan tu. Tak apalah. Ayah, cantiklah baju ni. Namun begitu, setiap usaha dalam diam, pengorbanan si bongsu tetap dihargai. Selamat Hari Raya Aidilfitri.